Assalamualaikum dan selamat kembali dekat channel aku sendiri, iaitu Okay, aku nak cakap sebab aku just nak review satu barang pergi Bandai je. Sekejap, cerah sangat ke? Kau, sekejap. Okay, yang ni lah. Okay, hari ni aku nak review si G-Line Standard Armor ni. Aku dah pernah line dah, tambah detail kat belakang ni sebab aku tak tahu nak buat apa. Okey, untuk kit ni pasang dia sangat mudah. Sangat-sangat mudah. Untuk artikulasi tak cakap, Bandai improve. Kalau untuk masalah dia, bahagian ni je kot yang agak loose sikit-sikit je lah. Yang lain tak ada masalah pun. Untuk detail tak payah cakap. Bahagian ni memang senang cabut lah sebab dia pakai ball joint. Jadi boleh posi-posi. Ni tempat backpack dia ada dua jenis. Satu yang mobility mode, mobility version lah. Yang ni yang biasa. Yang biasa ni tak ada lubang nak letak benda ni. Ni kita boleh cabut. Aku kikir-kikir sikit dia punya ni sebab susah nak cabut bila tukar backpack. Lepas tu dia ada mod armor. Sekejap aku pass dulu. Sekejap, aku tengah pasang. Untuk pasang armor ni dia agak mudah. Cuma beberapa bahagian tu kena cabut. Contohnya bahagian dada ni, dia kena cabut. Kalau bahagian lain mudah je, kecuali jetpack. Untuk bahagian belakang pun pakai waist ni. Lepas tu dia ada tempat letak beam saber kat ni. Sebab dia tukar backpack, jadi kena pakai yang ni, letak kat bahagian belakang ni. Lepas tu untuk bahagian depan ni aku tersalah potong tengah-tengah dia. Jadi dia jadi gerak terpisah. Aku tersalah potong. Bahagian armor kaki banyak agak. Kalau kita cakap pasal harga lah kan, ni aku jumpa satu je tinggal. Yalah sebab premium Bandai, harga dia tak karuan lah. Nak tahu aku jumpa berapa? 200 lebih. 200 lebih. Bayang. Sekejap. Aku lupa tutup pintu bilik aku kat aircon. Sekejap. Ni kalau mak aku tahu ni aku marah ni. Sekejap, aku pause. Okey, tadi aku gitu tutup pintu. Sekejap, lepas tu aku pasang-pasang dulu sikit biar tak terlalu bazir masa. Sekejap. Sekejap. Siap. Bila siap lagi dia. Sekejap. Okey, siap. Ni dia G-Line Standard Armor. Anjay, aku suka tu. Terutamanya kalau korang dah tambah panel line, korang dah tambah water slide decal sikit. Oh, by the way, si G-Line Standard Armor ni, bagi yang tak tahu, dia hanya muncul kat game. Mula-mula dia jumpa dekat Gundam MSV tak silap. Lepas tu dia muncul kat game Gundam Senki. Anjay, dia ni ada 3 rupa je tak. Satu yang ni, yang dia dah dijadikan gambar. Satu lagi yang baru keluar, yang warna merah tu. Lepas tu ada lagi satu assault armor. Yang ni standard. Yang merah tu light type. Yang warna hitam assault. Bapak cantik. Kalau ada pasang armor, artikulasi kat bahagian kaki ni dia kurang sikit. Tapi siapa peduli? Aku tak peduli artikulasi. Kita dapat sepasang beam saber, armor dia, part tukar dada, dapat jetpack. Lepas tu option hand tangan untuk pegang beam saber kiri kanan, pegang pistol, open hand, dapat shield. Lepas tu ni stiker dia pun tak banyak mana. Lepas tu ni ada sikit lah detail, cat-cat sikit aku tambah, tapi cat aku kurang. Mampu nantilah bila-bila aku boleh cat. Okey, terima kasih bagi yang tengok video ni. Sebenarnya aku just nak test lampu je, sebab bapak aku baru beli lampu baru, tak boleh pakai dekat dia punya meja. Jadi aku pakai lah. Sekejap. Sama je kan. Jadi tu je lah. Mungkin nampak sikit kalau waktu gelap kot aku review kan.
Sebab kalau awak tahu kat lampu ni macam tak nampak sangat. Sekejap aku gitu kat aku. Lagi okey kalau tu terlampau. Aku tengah tu terlampau. Nanti aku check beza ni, kalau tak ada beza tak apa. Sekejap. Masih. Sorry. Ni kalau photoshoot sini. Buat posing. Sambil pegang pistol ala-ala Chuck Snubble. Waktu bawa Gelgoop. Tu yang aku dah cari HG Gelgoop. Selamat tinggal dan bye. Jangan lupa like video ni kalau korang suka. Kalau korang tak suka, dislike je lah. Tapi lepas korang like atau korang dislike, korang share dan korang subscribe. Okay, jumpa kat video lain. Bye.